70 orang sahabat Nabi yang syahid dalam peperangan Uhud. Cumanya ini bukan perkuburan yang asal. Okey, baik. It's not that originally. Macam tu. Okey, dia bukan yang asal. Yang asalnya dekat lereng bukit belakang tu. Dah dapat berkat yang belakang. Takkan ditunjukkan ke mana asalnya? Yang pasal memang tak boleh tunjukkan sebab kita tak boleh masuk, bas tak boleh tunjuk pun. Sebab takut ada tempat. Asal apa? Asalnya dekat lereng bukit. Cumanya 645 Masih pada tahun 645. Madinah pernah dilanda banjir. Jadi bila banjir, semua jenazah, semua syuhada tersebut telah dihanyutkan sampai ke kawasan ini. Okey, sebab itulah antara sebab utamanya kenapa dia tidak ditandakan. Okey, sebab kita tak tahu siapa kan. So dia dalam satu liang yang sama sahaja. So macam ibarat kita kena bencana alam lah, contoh kena banjir. So mayat-mayat yang terkena banjir, yang tenggelam, maka dikira sebagai syuhada. So bila syuhada ni maka diliangkan dalam satu liang yang sama saja. So bila dia dah hanyut sampai ke sini, maka kerajaan pada ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz dia buat tembok. Dia buat tembok lah, dia bagi menghalang lagi. Nak jadikan cerita dia dah buat tembok, maka Madinah dilanda banjir buat kali yang kedua, for the second time. Okey, dalam 10 tahun selepas itulah. So ditadakan, maka semua mayatnya hanya terapung saja. Dan bila dia terapung, semua sahabat-sahabat Nabi yang tengok keadaan ketika itu melihat jenazah sangat cantik, sangat elok, putih. Maka sahabat tak ada yang apa, tak ada, walaupun dah berapa tahun. Mungkin ada lebih 30, 40, 50 tahun selepas dia wafat. Cuma yang jadikan cerita pada ketika itu, maka sahabat yang tersebut, antara sahabat ulama yang sebutkan pada ketika itu, mereka mengingatkan tentang satu ayat Quran yang Allah sebutkan dalam Quran. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Maka Allah sebut jangan kamu sangkakan orang yang syahid ini dia mati, sedangkan dia sentiasa hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga dia. Allah jaga dia, Allah cantikkan dia sebab itu dia putih, cantik, tidak ada yang tercedera, tidak ada rosak sikit pun. Ustaz, harap